Kita akan ambil lawyer dan kita akan buat live direct daripada balai polis lah. Jadi esok kita ke IPD Perda. Masa tu kita cerita lah. Jadi sebab apa? Bukan naik kepala saya, jejak terus ke bawah. Nak boleh tahan. Memang saya tak boleh tahan kalau siapa pun. Pakcik nak sama malu. Pakcik nak sama malu? Ya, of course. Ya, kita akan buat sama malu. Tak akan lepaskan dia kali ni. Jadi kalau nak mengata tu kita seorang tu pun kita hati-hati lah kan. Patut-patut badan lah orang utara kata kan. Janganlah sampai menghina, jadi penghinaan. Dia dah sampai menggurih perasaan. Dia sampai cara cakap dia tu, VTT dia tu dah menghina keluarga, dah mengaibkan dah sampai kata kononnya dia ni kerak tak kerak pun ada. Kita pun pening jugalah. Kan kata kawan tu dah lah apa orang kata tak beriman. Sampai tahap macam tu lah. Allah Akbar. Kita ni siapa kan? Betul tak? Itu hak dia dengan Allah lah. Dia beriman tak iman. Jadi kita tak boleh kata macam tu. Jadi kalau kita nak kata lagu tu, maksud kita satu serangan pula seorang. Bila serangan, kita akan balik dengan cara serangan lah. Jadi saya tak akan suka balik. Jadi esok kita ke IPD Perda. Masa tu kita cerita lah. Jadi saya tak akan terima sebarang permohonan maaf lah pada netizen ni. Walaupun dia minta maaf, saya tak akan suka, saya tak akan selesaikan cara luak lah. Jadi kita akan selesai di mahkamah lah. Maknanya Abang Rosli memang tegas betul-betul. Memang nak bagi orang ni memang dia ni lah. Sebab apa, nak bagi pengajaran pada dia yang mengeluarkan sebarang kenyataan ni. Lain kali hati-hati. Dan orang lain pun sama lah, saya minta buat sebarang kenyataan, jangan mengguris hati dan perasaan keluarga tersebut. Betul. Kita mana tahu keluarga tu ada masalah apa. Walaupun dalam keadaan saya cekal hari ni, hati saya memang terguris. Terguris dengan netizen tu lah. Yang lain-lain yang duk bagi kata-kata tu memang lah 100 orang mesti ada 7-8 orang yang tak tak sebulu dengan saya. Itu biar api lah. Tapi tak ada lah saya kena ni. Yang ni kena agak parah lah. Sebab apa? Bukan naik kepala saya, jejak terus ke bawah. Nak boleh tahan. Memang saya tak boleh tahan. Kalau siapa pun di tempat saya, memang siapa pun rasanya tak boleh tahan. Yang ni yang kita nak kata pada semua ni lah. Kita nak beritahu satu lah. Ni ada satu peribahasa, santan mulut badan binasa, kerana mulut badan binasa. Ingat. Kena ingat betul-betul benda ni. Kalau kita nak bercakap, kita nak komen, kita nak mengkritik pun, tetapi kritik daripada segi politik tak apa, jangan serang peribadi. Ini dah bagi saya memang dah tak betul dah. So inilah kita dengar sendiri. Abang Rosli kita dah cakap dah, dia tidak akan mengenjak seinci pun. Walaupun permohonan maaf daripada kawan ni pun dia takkan terima. Dia takkan terima. Dan saya harap orang yang ada tu dia tengah mendengar dan rakan-rakan dia, ingat, hati-hati sebelum nak buat sesuatu benda. Kita nak condemn kerajaan, tak ada masalah, kita boleh condemn kerajaan. Tetapi sampai isu macam ni pun hampa nak buat benda gurauan, ini bukan salah satu politik dah. Ini dah jadi satu kesalahan besar. Kan? Pakcik ni pun saya boleh katakan, anak dia kalau hampa tengok hari ni, dia punya emosi dia tak terkawal. Saya sampai-sampai saya tengok anak dia pun, saya tengok emosi dia pun boleh kita katakan terumbang-ambing. Kalau kita lah seorang bapa, kita tengok anak kita macam ni, alangkah sedihnya. Sedih tau kita tengok anak kita macam ni. Anak kita ni kan ibarat nyawa lah. Kalau kita tengok Abang Rosli ni, dia sanggup berkorban apa saja demi nak memastikan anak dia ni berjaya di masa hadapan. Yang ni kita kena faham pengorbanan seorang ayah ni. Tetapi ada manusia yang tidak bertanggungjawab, sanggup tak ada hati perut, sanggup keluarkan kenyataan, buat video sampai tahap macam tu. Apa ingat Abang Rosli kita ni, dia tunggu duit peruntukan saja kah? Dia tak bekerja kah? Dia bekerja sehari 12 jam sebagai pengawal keselamatan di hospital Tajam, panas hujan. Menjaga keamanan hospital untuk mencari sesuap nasi. Dia bukan kayuh basikal pagi balik mai. Saya tak ada sebarang kenderaan apa, saya hanya basikal saja. Pi kerja setengah jam, balik kerja setengah. Pi gelap, balik gelap. 12 jam sehari bertugas di hospital Kim Najam. Banyak yang orang kenal saya lah di hospital Kim Najam. Tiba-tiba satu netizen ni betul-betul tak berhati perut, saya cakap. Serang tanpa usul periksa. Kan? Jadi nak serang saya, serang yang
yang ada bernas lah, ada yang kena serang yang okey lah. Ni serangan dah tak elok orang kata. Okey, Pakcik, saya nak baca komen sikit boleh kot tu? Sila. Okey geng, ada pertanyaan apa-apa lagi kah? Siapa ada benda pertanyaan nak tanya? Pakcik tahu tak naik motor? Okey, saya memang daripada awal tak naik motor ni saya jadi trauma sebab 3 kali saya biasa jatuh, darah banyak masa tu. Jadi saya dah takut dah, jadi orang kata utara je ketak, dia tengok macam kita trauma darah. Masa tu saya cukup takut darah. Jadi saya berasa naik motor, saya nak bawa saya berasa ketak. Buat sampai sekarang pun kalau saya naik motor sebelah siang, saya tawakal lah. Kalau belah malam memang saya takut. Lebih baik saya naik basikal. Memang saya tak tahu naik, bukan tak tahu, saya tak berani naik motor. Okey, ada lagi kah? Yang pasal undi tu kasihan lah, kita tak boleh cerita lah kan. Dia nak undi siapa itu hak masing-masing. Tetapi saya nak tekankan kat sini ya, Pakcik ni dah jadi ahli kita dah, ahli amanah dah pun. Betul tak Abang Rosli? Ya, dah tepat. Dia dah sertai amanah dah. Okey, cukup yang tu saja, kita tak perlu cerita lebih. Alright. Okey Yaring, saya nak tengok komen yang menarik. Pertanyaan lagi. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, mantap. Alright. Lagi ada komen-komen kah yang nak bertanya? Tanya lah. Pakcik nak sama malu. Pakcik nak sama malu? Ya, of course. Ya, kita akan buat sama malu. Okey, lagi? Kita tak akan lepaskan dia kali ni. So, akan buat live direct daripada balai polis lah kan. Tapi saya tak boleh buat live dekat dalam sebab dia ada prosedur dia. So, mungkin kita akan buat live dekat luar lah. Luar pagar. Ya. Dalam tak boleh. Okey geng, yang belum follow lagi, tolong follow host. Follow host. Yang belum paskat, tolong paskat. Yang belum share, tolong share. Share kita punya live saya nak. Sebab untuk esok kita memang akan direct terus, kita akan keluarkan live kita nak tunjuk terus apa yang menarik dia, dan kita nak beritahu apa report kita buat esok. Dan kita akan pastikan si Mamat ni, duta ubat gigi ni kita akan pastikan duta ubat gigi ni kita ambil tindakan sekeras-kerasnya. Dan sebab melampau. Saya nak tanya Abang Rosli. Ya, saya. Waktu raya pertama, bila video tu dah dikeluar, VTT tu dikeluar, waktu tu perasaan nak raya, lepas tu dengan video gangguan apa semua ni, rasa macam mana waktu tu? Rasa macam tak raya, macam biasa. Rasa raya macam raya tu dah tak ada apa. Kosong. Jadi mengenangkan anak dah dalam kesakitan. Tambah kena macam ni netizen ni, rasa orang kata sayu. Okey, faham. So bila raya pertama tu orang ni seronok beraya, Abang Rosli kita ni menanggung kesakitan. So lepas tu waktu raya pertama tu, adakah siapa-siapa datang ziarah ke, bagi kata-kata semangat ke? Tidak ada siapa. Tak ada siapa lah. Kami dalam keluarga saja. Tapi yang dapat mesej tu daripada YB Steven, dia punya assistant lah, yang bagi kata semangat nak support lah. Support. Nampak? Jadi orang yang pertama yang saya hubung bulan tu adalah PA dia. Mengatakan anak saya kemalangan. Masa tu anak tu ada dalam Jabatan Kecemasan. Jabatan Kecemasan trauma tu merah. Tapi bila masuk tengok, okey. Jadi dia lah. Hari yang kedua awal pukul pagi, pukul 11 dia dah sampai di rumah. Terus dia minta izin dengan saya naik. Dia minta izin nak tengok anak. Dia pun agak terkejut tengok keadaan anak masa tu. Jadi ada juga netizen kata orang YB tak main tengok. Jadi memang YB tak sampai, tapi pegawai khas dia sampai serupa. Sebab saya sini lebih kerak berurusan dengan pegawai khas dia. Takkan kita nak kacau YB dia kumpul, tak tanggungjawab dia sebagai menteri lagi besar. Tapi apa maklumat, PA dia automatik malam tu juga call. Macam mana keadaan Rosina lah ni? Okey. Saya tunggu sampai lebih kurang 12.30 pukul 1 Rosina boleh balik. Lepas kejadian tu Rosina tak ditahan beliau balik. Jadi kita balik dah. Tapi sebelum balik saya call lagi, Rosina boleh balik, tak ditahan dalam ward. Cuma keadaan kena jari kaki, terpergelangan tangan, jahit 18 jahit di dagu tu.
Allah Akbar. Tengok dugaan Abang Rosli kita tahun ni tak cukup lagi. Tak cukup lagi kan apa nak buat kadang. Ditambah lagi dengan netizen tu lah. Memang saya orang kata berdendam tu tidak lah, tapi perasaan saya terguris lah dengan keluar kenyataan itu. Walaupun kita nak membela sebelah pihak macam tu, jadi kita kena tengok sama situasi sebelah pesakit ni, macam mana keadaan ni pun. Patah kaki tak patah jari pergelangan tangan bersama dagu dia ada jahitan di bahagian dagu lah. Tulang songsong ni 3 patah lah ni. Tapi akan dia akan baik sendirilah kata doktor. Yang tu tak ada ubat. Jadi sekarang ni bila dia nak kalih belakang pun rasa sakit. Sebab apa? Kesan atas tar tu. Ni bukan perkara sikit. Okey, ada lagi ke pertanyaan-pertanyaan lain? Sebab saya ada 2-3 benda saya nak tanya Pakcik. Pakcik kenal kawan orang gigi kuning tu. Serta dia memang Abang Rosli tak kenal lah siapa adakah dia ni. So memang terang Abang Rosli kita ni dia bukannya orang yang aktif di media sosial. Tetapi orang kata bila kes ni jadi, Abang Rosli dia jadi macam mana kita nak cakap emosi tak emosi pun sama banyak kental dengan semangat-semangat yang diberikan oleh netizen yang komen dan membina lah, termasuk semua sahabat-sahabat saya di dalam politik lah. Saya cakap tu lah, sentiasa memberi semangat pada saya untuk saya menjalani apa yang dugaan yang saya terima hari ini daripada Allah. Saya terima, dan daripada manusia yang kecam kami pun kami terima ya. Tapi dia kena, manusia ni dia kena satu hari dia kena dapat pembalasan lah sikit. Tapi saya tanya sikit lah, ini mungkin di bawah tak komen lagi lah, tapi saya tahu akan bertanya juga. Sejujurnya saya tanya Abang Rosli kita kecewa tak dengan apa Ustaz Pawah ni? Ya, saya agak kecewa. Jadi saya jarang nampak dia lah, kecuali dia main yang anak ni lah yang saya tahu. Bila itu pun dimaklumkan oleh bekas seusaha saya mengatakan anak accident, esok tu kami nak main melawat. Sebelum ni dia tak pernah main melawat. Nampak geng. So faham ni no. Sebelum kau tanya, aku dah tanya lah untuk Abah. Okey, baik. Saya nak tanya lah Abang Rosli, kalau lah misal katanya Ustaz Pawah datang dia minta maaf pada Abang Rosli atas ketelanjuran Saitro dia, saya rasa Abang Rosli boleh maafkan Ustaz Pawah kot. Tetapi Saitro dia saya tak boleh minta maaf. Sebab apa? Yang keluar kenyataan Saitro dia yang lebih. Sebab apa? Sampai ke hari ini saya tak tengok lagi kata komen daripada Ustaz Pawah. Yang saya tak nampak lah, kemungkinan kalau saya terlepas menang. Tetapi Saitro dia tu memang agak mengecam kami. Sebab apa? Satu Malaysia tahu, termasuk kawan-kawan saya di Sabah dan Sarawak tahu, dan Singapura sebahagian. Saya rakam banyak Malaysia ni, mereka agak terkejut. Kemarin saya sehari berada di Negeri Kedah bersama reunion sekolah saya. Kawan-kawan sekolah saya hampir 100 orang terkejut. Apalah Saitro ni buat sekarang lagu ni. Aku tak pernah musuh apa dengan dia. Kalau aku musuh dengan dia pun, mungkin aku musuh dengan orang pejabat ke yang tak sebelaga angin dengan aku. Jadi dengan dia ni pun saya tak tahu apa. Cuma mungkin dulu sekali-sekala sebelum ni saya tengok dia duduk naik dalam dia punya pasal lah. Tapi bila dia komen kena keadaan aku ni, memang saya amat tak rasa. Masalah dia. Keluarga tak ada apa ni, keluarga terdekat Pak Long. Yang tu saya rasa saya tak perlu ni ya. Okey, lagi komen sikit. Memang terbiasa lah. Okey, itu normal. Okey, lagi geng, hampa ni pemalas pun lah komen yang menarik sikit, komen yang bina sikit. Dah report polis ke tak lagi? Esok kita akan buat. Okey, anak berapa tahun ni? Anak ni ada anak tunggal saya. Okey. Ada pendapat Pakcik tentang YB Stevenson? Tanya pendapat Pakcik tentang YB Stevenson. Saya rasa itu kita tak perlu ulas lah. Yang tu kita tak perlu ulas. Okey, lagi ni.
Apa dah tu yang tu. Okey lagi lain. Kami tunggu result macam mana. Okey baik, yang tu nanti kita insya-Allah kita akan ni. Okey Tam, hang kenal tak budak. Memang kita kenal sangatlah budak tu demam panas. Pak cik, situasi sekarang macam mana? Okey, situasi sekarang macam mana, Pak cik? Masih lagi tak tenteram hidup ini. Selagi Setro tu tak dapat pembalasan yang setimpal lah, untuk diberi pengajaran pada dia agar semasa akan hadapan dia dan lain-lain orang buat kenyataan tu janganlah sampai ke tahap begini. Patut perhatian agak-agak elok lah. Ni dah boleh dikatakan menyerang peribadi kami. Okey geng, saya ada 3 minit lagi kita nak bagi peluang sebab dah nak dekat pukul 11 kan. Saya pun tak mau ganggu dah. Memang esok kita nak kena gerak kan. Kita ada 2-3 benda kita nak kena buat kan. Saya akan baca komen. Sekarang saya bagi peluang untuk komen-komen. So ada tak geng yang dekat bawah mungkin nak naik kotak? Moderator saya akan bawa jawab. Saya bagi seorang je naik kotak. Seorang boleh cakap dalam seminit je. Naik kotak kita akan turun kan. Lepas cakap turun. Okey, yang mana nak naik kotak nak bertanya boleh minta naik kotak. Moderator saya akan angkat kan. Boleh tanya tapi soalan jangan menyerang peribadi. Okey, siapa nak naik kotak saya perkenalkan. Boleh request naik kotak. Moderator boleh bawa jam. Tengok siapa nak naik kotak, nak tanya soalan ke apa ke, boleh request. Tapi kita ada masa 3 minit saja. Go, siapa lagi? Ada siapa lagi? Zaki. Zaki kacak. Dia tu budak demam panas. Okey, go. Siapa lagi? Okey. Esok pergi balai dengan siapa? Esok kita ramai lagi. Kita ada kawan-kawan kita yang nak pergi support Abang Rosli kita ni. Okey. Terbaik Abu. Okey. Budak demam panas. Ya, safar. Zaki. Dia tak betul dia. Tam pakcik AJK pas. Ya, memang dulu satu ketika dahulu. Saya adalah maaf itu yang statement saya keluar tu mungkin agak masa tu saya pun saya sebenarnya adalah AJK Kampung Tanah Liat Mukil 8 selama beberapa penggal. Bukan saya buat pembetulan lagi, bukan saya AJK masa saya keluar Pematang Poh tu memang saya dah masa tu cukup panas. Dengan yang di Pematang Poh lah saya tak sebut nama lah. Jadi yang sebenarnya saya adalah AJK pas kawasan Jalan 2 Pematang Pasir Mukil 8 yang saya duduk lah ni. Selama beberapa penggal lah sampai saya tinggalkan jawatan dulu lah. Lah ni saya dah bekas AJK. Jadi jawatan Gosa. Okey, boleh. Alright. Yang nak minta naik kotak boleh naik kotak. Tapi sekejap saya benarkan. Boleh Siapa nak naik boleh request. Okey. Ada yang komen cakap, pakcik lawan tetap lawan. Ya, kita sebab apa benda ni rasanya atas kebenaran kita. Sebab apa kita ni tak suka mencari musuh, tapi kalau musuh duk cari kita terpaksa bertindak lah. Betul, bagi satu ramai yang ada komen kata nak macam mana nak sampaikan bantuan kat pakcik directly kat nombor akaun. Okey, kalau nak sampaikan bantuan nanti kita akan boleh DM saya akan bagi direct terus dengan Abang Rosli lah, tapi saya tak boleh tadi. Okey, tak apa. Ya, nanti kalau ni saya akan bagi akaun nombor saya. Itu kita DM kat saya akan direct terus dengan Abang Rosli lah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Ya, saya daripada awal memang mengikuti apa yang pakcik ni lah. Pakcik, okey. Soalan saya pakcik kan mudah saja. Saya nak pakcik ni pastikan benda ni dibawa ke muka pengadilan daripada mula sampai habis. Ya, memang itulah niat. Pakcik jangan undur walau seinci. Ya, saya tak akan undur. Kita akan teruskan sampai habis, sampai saya akan berjuang sampai ke titisan yang akhir bersama rakan-rakan saya mengikuti kes ni daripada mula, daripada mula benda ni berlaku sampai ke hari ni. Memang ada isu yang kita tidak puas hati. Kita nak berlawan dalam TikTok gaduh macam ni, perempuan-perempuan sembang-sembang tak guna. Benda ni kena harus selesaikan dalam mahkamah. Betul. Benda ni kena bawa ke muka pengadilan. Yang bersalah, benda ni harus mendapat mereka punya ganjaran apa yang mereka buat. Mereka harus sedar apa yang mereka lakukan ada satu kesalahan. Supaya benda ni tak berulang lagi pakcik. Benda ni dah menjala tau, dah membiak. Bila banyak membiak, benda ni tak berulang kerana tak ada apa-apa tuduhan, tak ada apa-apa kes, benda ni tak ada berlaku di mahkamah.
Jadi saya harap, saya doakan pakcik sehat, anak sehat, anak pakcik berjaya menjadi seorang yang terpelajar dan boleh mendapat kerja yang baik. Tapi pakcik ingat pesan saya, jangan undur walau seinci. Pastikan yang buat salah ni mendapat segala apa yang dia buat salah, dia mendapat balasan yang setimpal. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih. Saya tidak akan undur seinci, dan apa yang kita lakukan kita akan buat sampai tamat, sampai selesai lah. Baik pakcik, saya sentiasa sokong pakcik. Okey? Pakcik, saya kalau boleh pakcik suruh anak buka satu akaun TikTok untuk pakcik saja. Ya, tak apa. Nanti kita InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, baik. Ada siapa lagi kah nak minta naik kotak untuk bercakap dengan Abang Rosli kita? Baik, ada siapa-siapa nak minta naik kotak, nak bertanya ke apa-apa, saya beri peluang. Dan ada lagi kah? Ada siapa-siapa lagi daripada geng-geng kita kah, maupun daripada pembangkang kah, mungkin tak berpuas hati? Pasal mungkin trigger sangat kah hari ni, malam ni marah sangat kah? Aku nak dengar juga daripada hampa. Minta naik kotak, saya nak dengar. Okey, ada lagi kah? Tengok ada lagi. Okey. Baik, ada lagi kah? Siapa yang nak bertanyakan soalan kepada pak cik kita ni? Saya tak mau kita drag terlalu jauh sangat. Saya tak mau drag terlampau jauh sangat. Terima kasih yang bergigih. Dan terima kasih yang hadir hari ni ya. Menarik malam ni sebenarnya. Saya nak ulas tentang isu ni. Sebenarnya benda ni boleh pergi lagi jauh, tetapi masa tak mengizinkan kita. Okey, nak naik kotak boleh request. Siapa nak naik kotak boleh request. Saya benarkan seorang saja, saya tak boleh benarkan ramai. Yang nak naik saya akan accept lah. Moderator akan accept. Nak tanya soalan apa? Mungkin kot nak tanya Abang Rosli kita ke, macam mana untuk kita nak proceed untuk yang ni ke, ada lawyer ke apa ke, boleh tanya kan? Abang Rosli sedia menjawab kan? Sebab saya tahu ada yang tanya Abang Rosli kalau buat report ni ada lawyer ke, ada siapa ke hadir yang support untuk Abang Rosli punya kes ni ke kan? Abang Rosli boleh komen sikit tak? Ya, sepanjang yang saya tahu kita akan ambil lawyer, dan lawyer kita tu daripada guaman kita lah. Jadi beberapa guaman akan membantu kita dalam kes ni hingga selesai. Ada orang offer diri ke ataupun memang nak ambil ke? Rasanya saya nak ambil jugalah, tapi ada jugalah yang kata jangan takutlah, kita buat laporan polis dulu, kita akan susuli kemudian. So maknanya geng, maknanya Abang Rosli kita ni buat report, dapat buat report ni, susulan dia mungkin ada orang kata lawyer yang sanggup hadir untuk support abang kita lah. Okey, baik, yang komen dekat bawah saat kita baca. Komen nampak pun nakal juga, orang pun tak relax juga nak komen nampak. Tak apa, Abang Rosli dia tak apa nampak, mata sampai kecil je. Mata sampai kecil nak baca komen. Tak apa, kita bagi abang. Kita duduk tepi je. Mana boleh tak buat report, kena buat report. Dah ini dah keterlaluan Zaki. Ini dah memang keterlaluan, memang kita akan buat report. Okey. Kita nak pergi pengajaran. Kalau hang nak buat apa saya buat statement kan Zaki. Hang nak buat gila hang buat dengan aku nak tunjukkan hang. Isu hang aku angkut tu. Zaki, hang nak menggila Hang nak menggila hang komen nak pelik-pelik sikit. Isu kami kutip hang pula tu. Jangan duk buat gila pula dah ni. Okey, lagi ada siapa-siapa lagi kah? Ada siapa-siapa lagi nak kotak dekat? Saya bagi peluang ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Rosli nak tanya. Ya, cakap. Berapa lama dalam PAS? Lebih kurang 20 tahun. 20 tahun. Betul ke sebagai AJK PAS kah? Ya, di Tanah Liat ni saya dah bekas AJK PAS cawangan. Okey, sepanjang tempoh sebagai AJK PAS tu ada dapat bantuan apa-apa tak? Biasalah AJK PAS ni musim perayaan lah yang dapat. Beras kampit daging sekilo begitu lah. Kita bukan nak marah kan, tapi waktu dia bagi bantuan hari tu pun memanglah kita alhamdulillah dia bagi. Waktu nak bantuan persekolahan dia, nak sambung belajar. Kita pun tak naklah kecoh-kecoh kan. Dah bila hang tak bagi tu, hang bagi takat tu, kita pun reda lah, rezeki juga pun ada juga kan.
Tapi bila orang lain bantu, tiba-tiba hampa rasa kami di anak kami tak dilayak, kami tak dihargai lah cara. Tu start daripada situ ke? Permulaan dia punca tu, lepas tu kita nampak sampai membawa sampai ke sini. Saya nak tanya, waktu permulaan tu okey tak? Waktu kecaman mula-mula tu, waktu Abang Rosli kena kecam, kononnya hanya disebabkan kerana duit saya sanggup jilat habis, sampai tak kerti beza. Sampai ada ayat-ayat yang kita dengar kata Abang Rosli ni dah kemaruk duit nanti tak? Ya, betul. Dan kita tengok banyak video-video yang mengecam Abang Rosli waktu tu, betul tak? Betul. Tapi Abang Rosli, saya orang yang jiwa kental lagi masa tu. Sebab apa? Saya nak bagi anak bagi masuk U. Sebab apa? Saya tak cukup duit masa tu. Kita pi dengan bagi dengan 150 tu bagus. Tapi dengan nilai yang 150 tu agak memang kecil lah. Jadi dan didapati ada juga yang saya terima jawapan pihak Khanilan tu. Dia macam mana dia tak borang permohonan tu, dia tak boleh tengok. Dia tak nampak lah kot borang permohonan tu. Yang ni untuk IPTA, yang ni untuk universiti, yang ni untuk sekolah rendah. Jadi tercampur. Jadi sepatutnya IPTA tu bagilah tinggi sikit kan. Jadi bila bagi 150, memang saya terima syukur alhamdulillah. Tapi boleh pergi lah ke tempat lain yang agak yang boleh membantu lagi. Jadi dia pun nampak ke kawasan sebelah lah. Tapi satu yang saya rasa terkilan hari yang penyampaian tu, cek tu biasalah, mana-mana tempat pun dia akan tunjuk cek dia bagi besar lah. Cek besar lah, benda duit tu tak apalah cek. Tapi ada satu dalam majlis tu disebut untuk kahwin meramai. Yang tu malam tu anak saya pun balik jadi penih. Nak buat anjur kahwin meramai. Jadi patutnya pengacara majlis ke apa dalam benda tu dia tak boleh sebut untuk buat kahwin. Yang ni majlis penyampaian bagi sumbangan duit. Jadi yang tu dah tak. Jadi masuk isu untuk kahwin ramai. Jadi anak saya jawab, bukan saya nak kahwin, kami main ni untuk ambil bantuan. Yang tu pun malam tu balik saya dah jadi terpaksa bertahan di rumah. Waktu tu pun emosi dia pun dah terganggu dah. Termasuk dengan saya lah. Okay, faham. Dia dah waktu yang first dulu pun dah kena impact dia. Kami dah kena lah. Lepas tu YB Stephen ahli parlimen Kampung merangkap menteri lah kan, semua masalah. Saya buat surat permohonan dapat. Jadi 3,000. Jadi dia dia bagi terus. Jadi 3,000 tu lah kata saya ni penjilat DAP. Gambar tu mungkin dah terpadam masa tu saya tak buat kes apa. Jadi katanya saya ni kemaruk duit. Pi melanggar kawasan orang. Jadi saya dah tak kawasan saya dah tak boleh bagi membantu. Saya terpaksa pergi kawasan lain. Ada sebab lain. Faham. Ini geng, inilah kita kata pengorbanan seorang ayah. Faham tak semua? Saya nak beritahu, pengorbanan seorang ayah dia tak kisah. Walaupun macam mana sukar sekalipun, dia nak pastikan anak dia dapat belajar. Faham tak? Anak dia dapat pembelajaran yang sepatutnya. Sepatutnya wakil rakyat yang diamanahkan dan ditugaskan untuk menjaga rakyat, sebaliknya jadi macam ni. Tetapi kita bukan nak condemn lah. Kita nak beritahu dekat sini, kalau dia tak berkemampuan tak apa, tak ada masalah. Abang Rosli dia cari inisiatif. Dia nak cari inisiatif yang mana boleh lagi, orang kata boleh dia dapat membantu keluarga dia. Betul tak? Kan? Tapi jangan kecam saya lah. Kata saya pergi minta kad, maaf saya cakap kasar sikit, Cina DAP. Jadi Cina DAP itu adalah menteri. Jadi dia sebagai kapasiti dia sebagai menteri dalam Malaysia, dia boleh tolong lah siapa yang nak tolong, yang dia berhak, orang yang pergi minta kat dia bantuan tu. Jadi dia tolonglah saya pergi minta tolong dia pun bukan saya pergi minta paksa dia. Saya ikut protokol. Hari Isnin buat surat permohonan 2, hari Jumaat dia terjemah sedikit tajam buat penyerahan. Lepas tu dia kata cukup ke duit ni, saya buat anak dah nak pi tu dah masa dah singkat dah. Kami memang tak mencukupi dia. Jadi dengan adanya bantuan dia tu meringankanlah kami. Itu saja. Jadi banyak yang salah tafsir, kata saya ni kaki pengampu, penjilat. Kan?
baru di AP, saya terima semua tu. Yang tu saya boleh. Tapi yang sekarang punya kes ni memang saya tak boleh terima lah. Dia keterlaluan lah. Terlalu lebih. Maksud kata yang kali ni punya ni lebih kuat lah, lebih special lah. Kira bagi saya, kira cukup orang kata tak beradab lah. Jadi saya terpaksa bertindak lah pada netizen tu. Kita tengok lah apa-apa akan jadi masa akan datang. Okey geng, saya nak beritahu satu. Anak Abang Rosli ni, dia ada mengidapi satu penyakit lah. Penyakit dia pun orang kata penyakit boleh tahan jugalah. Saya boleh tunjukkan sikit lah dekat sini. Ini buku dia, buku anak dia sakit, buku Roslina. Dia tiap minggu ke Roslina? Tiap bulan dia akan buat susulan dengan doktor. Okey, ini bukti dia. Apabila dia kena macam ni geng, emosi dia dah terganggu geng. Faham tak? Emosi dia terganggu. Apatah lagi keluarga beliau. Kita tengok dekat sini ya. Abang Rosli kita ni, kita nampak je orang dia kuat. Tapi kalau kena serangan macam ni, kan? Kena sampai tahap macam ni, saya rasa saya pun tak boleh tu. Saya pun goyah juga, kan? Apatah lagi mereka. Betul tak? Dan saya nak beritahu satu dekat sini. Tak kisahlah pandangan politik masing-masing. Semua masing-masing ada politik masing-masing. Kita nak berpolitik boleh geng, tetapi kalau dah sampai tahap lebih macam tu dah, ini saya kata bukan politik dah. Ini dah lebih kepada peribadi. Okey? Saya nak beritahu satu kat hangpa semua bagi hangpa faham, kita nak berpolitik biar berpada-pada. Okey? Ini kita nampak abang kita ni kuat. Hangpa tahu dah, pagi-pagi abang kita, Abang Rosli ni kayuh naik basket. Pergi kerja tau, pergi kerja naik basket saya. Tempat kerja dia pun lebih kurang tak salah dalam 2 km dah tu. Ya, setengah jam. Setengah jam kot lah. Kayuh pi dan kayuh balik. Demi nak cari sesuap nasi. Geng, hangpa fikir sendirilah. Ada pula anasir manusia yang tak bertanggungjawab. Bengong. Hangpa buat macam tu, dia malu. Dah tak cukup malu lagi, hangpa bagi dia malu lagi. Hangpa londeh dah sampai boleh. Apa punya jenis manusia hangpa ni? Hangpa nak apa sebenarnya? Okey, baik. Abang Rosli, kita sambung balik no hak tadi ni. Ya. Boleh kan? Boleh. Lepas depa bagi bantuan tu, kan? Bila dah tengok video kecaman tu, saya dapat tahu Abang Rosli hantar balik bantuan tu kan? Ya, saya hantar balik pada kemarin pukul 11 pagi. Jadi kami pihak keluarga memang rasa macam bantuan tu macam yang tak ikhlas lah. Jadi saya tak boleh duduk. Jadi anak pun tak boleh dengar bantuan daripada MP tersebut lah. Jadi kita bagi balik duit tu lah. Sebagaimana yang kita terima. So bila hantar tu apa reaction dia bang? Reaction dia pun macam agak terkejut lah. Apa jadi bini bagi balik. Memang saya kata memang kami tak boleh terima. Setiap yang duit kita tak boleh terima, kita kena bagi balik. Kita bagi balik lah. Sebanyak 100 keping kita serah balik. Kalau kita setuju semua, kita tak serah balik lah duit tu. Sebab kita kata anak pun duk melompat. Dia kata ayah pergi bagi balik lah. Sebelum orang lain komen dah, saya dah sembang dah dengan anak. Kan? Jadi bila keluar video tu, anak dah hati dah pasal lain. Jadi macam pemberian ni lain macam lah kan. Okey, tak apa, kita bagi balik. Jadi tepat pukul 11 kemarin, saya pergi ke rumah PA dia lah, pergi bagi terus balik. Dia pun agak terkejut lah. Tapi dia pun tak marah ke apa ke, reaction dia pun kira macam buat terkejut lah. Macam pasal apa main bagi duit. Dia faham lah kan. Dia pun tak rasa bersalah ke, main minta maaf ke apa? Tidak ada apa sampai lagi permohonan. Jadi saya serah balik lah dengan sampul tu, dengan sebanyak duit sekeping. Tak ada permohonan maaf ke daripada dia pun tak ada langsung lah. Tak ada apa. Maknanya Abang Rosli yang hantar tu, dia pun ambil, dia pun macam okey lah, dia kata kami ambil. Kita ambil balik lah. Bukan hak orang. Jadi mengatakan yang tu bukan hak kami bagi balik. Itu yang ada naik dah di dalam netizen tadi. Keluarga Roslina Hanani ni, ayah dia dah pergi hantar balik duit. Ya memang saya hantar balik. Saya kemarin pukul 11 saya hantar balik. Saya hantar balik duit pemberian 100 tu lah. Kita bukan nak cakap pasal nilai ringgit tu, tapi kita nak cakap tentang adab, akhlak. Faham tak?
nilai dia tu kita tak petikai pun. Kita nak cakap dekat sini akhlak yang sepatutnya. Akhlak dia, contoh yang baik sepatutnya kita kena ni. Tapi dah macam ni saya rasa memang something wrong lah. Okay, tak ada langsung permohonan maaf. Nak cakap dekat Abang Rosli kita, saya minta maaf lah atas mungkin keterlanjuran Saitro kami ke. Tidak ada apa. Tak ada apa langsung Abang Rosli. Dan tak ada rasa bersalah langsung. Sehingga sekarang Abang Rosli tak dapat lagi tu. Mereka tak main datang kod ada yang nak minta maaf ke. Tak ada apa. Tak ada pula kod terdetik di hati mereka lah kan. Kod rasa bersalah ke, datang main minta maaf ke. Sehingga sekarang hari ni Masa gini lah. tak ada langsung. So kita nak kata macam mana lagi kan? Kita nak cakap macam mana lagi? Salah siapa sebenarnya ni? Saya nak tanya, salah siapa? Fikir-fikirkanlah. Okay, baik. Sebelum kita nak habis, saya pun sebenarnya saya nak buat live sekejap je. Saya nak bagi semua view clear dengan apa yang kita nak buat hari ni. So sedikit saya nak tanya Abang Rosli, sedikit info lah. Esok ni kita nak buat apa dengan mereka ni? Ya, jadi seperti yang saya bincang dengan korang keluarga, jadi netizen yang jadi kita terpaksa buat laporan polis lah. Saya akan buat sama malu. Sama malu mengaibkan keluarga saya. Jadi bagi terasa sikit lah, sebarang ucapan tu agak lain kali hati-hati lah kan. Jangan jangan bagi tanpa teruk orang kena. Jadi macam saya kena ni agak teruk lah. Jadi saya terpaksa buat laporan dan ambil tindakan lah untuk netizen yang mengeluarkan kenyataan tu lah. Okey. So maknanya kita akan ambil tindakan keras kepada orang yang buat VTT tu dengan kenyataan-kenyataan dia. Dan kita nak bagi satu pengajaran bagi beliau supaya sebelum nak mau naik satu konten, pastikan konten tu tidak menyinggung perasaan orang lain dan menyerang peribadi orang lain. Okey? Okey, Deniz, ada apa-apa komen kah dekat-dekat? Komen macam mana? Komen-komen yang menarik kah? Adakah ada pertanyaan kah kat situ? Okey, geng, ada sebarang pertanyaan, boleh komen dekat bawah. Saya punya moderator akan tolong bacakan dan kita akan tolong jawab. Komen dekat bawah. Komen yang menarik saya akan baca. Komen tak menarik saya tak mau baca. Ada tak? Siapa nak tanya apa? Komen dekat bawah. Saya takkan angkat panel. Siapa nak tanya dengan Abang Rosli, boleh komen dekat sini. Allah hai. Sambil-sambil tu kita sembang lah. So apa respon YB Steven? Ada tak dia telefon ke? Dia melalui PA dia kata dia akan tanggung semua kos rawatan Roslina dan dia harap Roslina kental menghadapi cabaran ni. Dia kata. Jadi selepas Roslina sihat, segala perlemajaan untuk ke sana dia akan tanggung semua. Oh, maknanya nanti Roslina nak pergi belajar ni esok semua kos akan ditanggung lah. Ya, akan ditanggung dan dia kata dia minta bagi tahu tarikh awal seminggu lah untuk bila kita tentu tahu lah kan bila habis rawatan selesai semua Roslina nak masuk belajar balik. Tapi tu seminggu bagi tahu Okey, faham. Bagus. Satu permohonan anak angkat dia kata jangan kacau anak angkat dia, kacau dia tak apa. Dengar tu geng. Ada nak marah ya? Marah perempuan. Padam muka marah. Apa ni? Ada yang tanya soalan Roslina accident apa? Okey, Roslina accident motorcycle dengan motorcycle. Okey, baik. Masih. Alright. Okey. Ada lagi kah? Komen sikit, komen. Moderator saya akan tolong baca lah. Apa lagi? Pertanyaan yang nak tanya, boleh tanya. Okey, tak apa. Abang Rosli jangan dulu je. Main duit, tak apa. Abang Rosli kena ada. Sebab dia sihat sikit, saya takut dia lari je. Tak lari, kita atas kebenaran. Dengar tu, atas kebenaran. Orang dah mengusik kita terlampau lebih. Jadi kita terpaksa bertindak lah. Okey, ada apa lagi pertanyaan? Ada siapa lagi tanya? Ada. Okey, geng, ada soalan apa yang nak tanya? Boleh komen ke? Okey. Geng, bantu host tag screen. Hampa tak tag screen ni? Mengarut deh. Share live saya. Share live ni kita kena share.
Kita nak bagi pok-pok tu dengar. Kita nak bagi geng-geng tu dengar. Dan saya nak ahli Parlimen Pembantang Poh tolong jawab. Apa dah jadi ni? Mana permohonan maaf hang? Saitru hang dah buat hal ni. Dah mengguris perasaan. So kena hati-hati. So saya harap ahli Parlimen Pembantang Poh, Fawaz, Ustaz Fawaz, minta tolong hadir, bantu Abang Rosli ni. Bantu dia. Kita hang sebagai ahli Parlimen Pembantang Poh sepatutnya hang mesti menjaga sensitiviti pengundi-pengundi hang. Saya minta sangat-sangat lah. Kalau betul Ustaz Fawaz tak ada terlibat langsung dalam isu ni, datang berjumpa Abang Rosli, hadir ke rumah dia macam mana anda hadir itu, minta maaf kepada Saitru. Saya tak dapat maafkan. Saitru ni memang kita tak boleh maafkan lah, sebab dia dah melampau sangat-sangat. This is too much. Anda melampau. Ni Abang Rosli kita dah tak boleh tahan. Anak dia pun dah tak boleh tahan. Ada gangguan emosi dah. Terpaksa makan ubat dah. Ubat dia pun dah bertambah. Dulu ubat dia berkurang. Selepas kami kena tu lah ubat dah naik balik. So siapa nak jawab benda ni? Siapa nak bertanggungjawab? Kalau buat benda tu, budak tu buat benda-benda yang kita rasa di luar jangkaan kita, apa nak jadi? Fikir-fikir sendirilah. Tak kena dekat keluarga hamba, tak kena dekat family hamba. Kena dekat family hamba baru hamba tahu. Betul Abang Rosli? Betul. Walaupun Abang Rosli ni, kita tahu golongan B40, orang yang susah, sepatutnya kita membantu, bukan mengecam. Ini kerja kita nak mengecam orang. Apa nak jadi dah zaman sekarang ni? Mana sifat kita sebagai manusia? Allah Akbar. Tak macam tu Abang Rosli. Kan? Yang ni yang kita nak beritahu Abang Rosli. Saya tahu faham keluarga Abang Rosli hari ni pun orang kata agak sedih lah kan. Tapi yang agak saya kesalkan, selepas wakil daripada ahli Parlimen keluar, benda ni keluar, macam mana boleh jadi benda ni? Sepatutnya dia tak boleh keluar. Saitru tu masuk terus mengencam kami. Jadi dia macam mana benda ni boleh jadi? Sebab apa? Yang lain-lain mai tak jadi macam ni kan. Jadi seminggu 2 minggu baru mai. Baru keluar dulu kata mai. Ini mai tengah hari, petang esok tu 1 hari bulan. Palu-talu keluar. Ni Saitru ni dah duk hantam dah. Saitru ni semua saya rasa dia pun tak tahu apa cerita. Main hantam ke rumah ya. Jadi susah. Jadi dia patut tahu lah situasi kami macam mana. Walaupun dia nak backing sebelah pihak, tapi dia kena tahu. Cuk, macam mana? Ada komen lagi ke? Okey, geng. Ada siapa nak bertanya lagi? Kau nak bertanya keadaan Roslina macam mana? Kau ada yang nak tanya? Okey, apa-apa soalan lah, saya akan tolong jawab. Ataupun Abang Rosli akan tolong jawab. Yang kebetulan kita dah ada kat sini, so saya nak lah ada komen-komen yang menarik yang nak bertanya. Boleh teruskan. Ada. Asal kejadian kemalangan bila di mana? 26 Hina 20 apa? 26 hari bulan 3 7 25 malam. Waktu tu daripada mana? Nak ke mana tu? Daripada Bukit Mertajam ni dia nak menghala ke Maidin untuk majlis berbuka puasa. Jadi tak kesampaian lah ajak dia untuk buka puasa di hampir dah tu dengan kawasan dia tu kalau ikut dalam 15 minit lagi boleh sampai. Jadi dia turun frame berapa, motor lain dah main. Jadi dah dekat dia tak boleh bawa. Faham. Okey, ada lagi komen-komen yang menarik? Tak ada. Jadi kami jadi kita akan sebolehnya kita nak selesaikan esok lah untuk balik dulu. Okey, boleh. Kita nak cuba sebab mungkin lah sebab apa benda ni dalam panas lagi kita lagi sejuk tak apa. Bab masalah Saitru tu lari apa dia punya pasal lah. Jadi kita tetap buat laporan polis dan kita nak bagi satu pengajaran pada dia untuk apa? Lain-lain kali dia buat sebarang kenyataan, hati-hati jangan mengguris perasaan orang yang terlampau teruk lah.
macam saya kena ni, jadi saya tak mau benda ni berlaku kena pada orang lain. Pakcik tolong kuatkan semangat pakcik. Ya, okey. Saya tak, tapi anak saya Allah dan keluarga kami cukup. Tak apa pakcik, kami sentiasa akan menolong. Kami akan kami berdiri di belakang pakcik. Pakcik jangan risau. Okey, apa-apa masalah apa-apa pakcik boleh rujuk. Saya tak apa. Terima kasih banyak. Okey bantah. Okey, baik. Okey, boleh. Okey, boleh. Terima kasih banyak. Alright. Okey, baik. Terima kasih. Okey, baik. Kita sambung balik noh. Ya. Boleh kot Abang Rosli. Tak ada. Hari ni malam kita nak bagi pencerahan. Saya tak kerja, saya cuti. Kita nak bagi pencerahan hari ni. Okey, terima kasih banyak. Okey, baik. Jumpa lagi. Baik. Boleh tolong kan? Boleh kereta telefon dekat-dekat. Alright. Okey, baik. Ada nak marah ke? Marah apa puan? Marah ni, kena marah sangat ni. Marah lah. Boleh tengok live dia, boleh nampak live dia. Sebab apa? Dia benda ni dah menyentuh perasaan kami sekeluarga. Kan tak sepatutnya benda ni komen ni terlampau tajam pada keluarga. Patut-patut padat lah kalau nak komen kan. Jadi kata kami yang bukan-bukan. Lepas tu yang saya tak suka sikit sebab ungkit yang YB Stephen bagi 3,000 kan. Jadi tak perlu diungkit lah benda yang ada lepas. Itu sumbangan dia. Dia sebagai kapasiti dia sebagai menteri, dia nak bagi kat siapa dia bagi ya. Kan. Lepas tu ungkit kata anak angkat saya ni Stephen ambil barang. Itu hak dia nak pilih. Itu saya kena terima lah. Dan ungkit lagi apa ni pihak Stephen. Jangan dah diungkitkan anak saya ni diambil oleh YB Stephen dan nak angkat kan, mengatakan yang bukan-bukan kan. Jadi ini atas pilihan YB Stephen, kita terima lah kan. Jadi saya ni seorang yang hipokrit ke apa kan, saya biasa saja, saya tak ada apa, saya terima semua. Jadi kalau kata keluarga kami ni jahat kacau orang, saya kata tak kacau. Sebab apa? Kami minta segala bantuan ikut protokol, ikut surat. Bukan pi terjauh. Dah terus minta kena bagi bantuan tak, kita ikut surat. Dan surat tu diluluskan, berapa banyak kami dapat. Jadi kami masa tu memang tak cukup duit untuk membuat kos pergi ke Melaka tu lah. Jadi tambang kami semua ditajar dia YB Stephen, terima kasih banyak. Tapi janganlah kata pula kami ni penjilat lah apa tu. Yang tu sampai lah saya duk ingat lagi. Yang kes lama tu lukis gambar saya kan. Perkataan baru apa dah keluar. Tu kata kalau kata bahasa utara, bahasa elok lah tu. Tapi saya sampai lah saya duk ingat dalam kepala. Ni yang dapat pula yang kedua ni.